Setiap kali anda tonton dokumentari, anda mesti rasa macam anda tengah tengok realiti kan? Tapi, pernah tak terfikir, betul ke apa yang kita nampak tu? Hari ni, kita nak bongkar sejarah filem dokumentari. Percayalah, ini satu perjalanan yang mungkin akan ubah cara anda faham apa tu kebenaran atas skrin. Okey, ini dia. Petikan ni boleh kata kunci untuk faham semua benda ni daripada seorang pelopor dokumentari, John Grierson. Dia kata dokumentari ni adalah rawatan kreatif terhadap kenyataan. Cuba dengar betul-betul. Kreatif, perkataan ni yang buat pening sikit. Sebabnya, adakah dokumentari ni cuma tingkap untuk kita tengok dunia atau ia sebenarnya macam lukisan yang dah dibentuk oleh pengarah dia? Jom kita siasat sama-sama. Jadi, sebelum kita pergi jauh, apa benda sebenarnya filem dokumentari ni? Kalau ikut definisi paling asas, ia cerita pasal dunia nyata, orang betul. Tak ada pelakon, tak ada skrip. Simple kan? Tapi, percayalah cakap saya, garisan antara fakta dengan fiksyen ni lama-lama nanti jadi kabur. Dan yang menariknya, percaya tak, filem pertama dalam sejarah pun sebenarnya adalah dokumentari. Waktu tu orang panggil actuality films. Kiranya ia macam intipan mentah ke dalam kehidupan seharian. Cuba bayangkan tak ada plot, tak ada drama, cuma letak kamera dan rakam apa yang berlaku. Contohnya, pekerja keluar dari kilang, kereta api sampai stesen. Itu je, secebes realiti yang dibekukan dalam masa. Okey, jom kita undur masa sekejap. Balik ke tahun 1895. Waktu ni ada satu ciptaan baru yang muncul dan ia bukan sekadar mesin, tapi ia satu cara baru untuk manusia tengok dunia. Inilah dia, adik-beradik Lumia dengan ciptaan magic mereka, sinematograf. Tujuan asal mereka simple je. Bukan nak jadi pencerita pun, cuma nak rakam kehidupan seharian. Tapi, cuba bayangkan, anda duduk dalam panggung wayang tu tahun 1896. Tiba-tiba, atas skrin nampak kereta api tengah datang, laju, terus ke arah anda. Orang menjerit, lari lintang pungkang sebab takut kena langgar. Itulah betapa kuatnya impak imej bergerak ni masa tu. Ia bukan lagi gambar statik, ia adalah realiti yang hidup. Tapi, lama-kelamaan, setakat merakam realiti macam tu je, dah tak cukup. Masuk je tahun 1920-an, pembikin filem mula terfikir, boleh tak kita guna kamera ni untuk ceritakan satu kisah benar, tapi yang epik, macam filem fiksyen? Dan jawapannya datang dari sebuah filem yang betul-betul mengubah segalanya. Dan inilah dia, Nanook of the North. Ini bukan lagi macam filem Lumiere. Ini bukan setakat rakaman, ini sebuah pengembaraan. Pengarah dia, Robert Flaherty, bawa kita terus ke Arktik, ke dunia ais yang sejuk beku. Kita bukan setakat tengok, tapi kita macam boleh rasa sendiri perjuangan Nanook untuk survive. Tiba-tiba, dokumentari ada hero. Memang filem ni hebat, satu kejayaan besar masa tu. Tapi, persoalan dia, adakah semua yang kita nampak tu betul-betul nyata? Sinilah cerita kita mula jadi rumit. Dan inilah dia pendedahannya. Rupa-rupanya Flaherty ada arahkan beberapa babak dia lakonkan semula. Contoh paling famous, keluarga Nanook tu sebenarnya dah lama guna senapang untuk berburu. Tapi Flaherty suruh diorang guna harpun balik. Sebab supaya nampak lebih tradisional dan eksotik untuk penonton. Tiba-tiba, idea rawatan kreatif tadi tu bunyinya macam dah lain sikit kan? Jadi kat mana sebenarnya garisan antara kebenaran dengan pembohongan? Bila masuk tahun 30-an dan 40-an, rawatan kreatif ni dah jadi lebih daripada sekadar teknik penceritaan. Ia bertukar jadi satu alat yang sangat berkuasa, malah boleh jadi senjata. Dokumentari bukan lagi pasal nak perhati je. Ia dah jadi cara untuk mempengaruhi fikiran orang ramai, sama ada untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan yang sebaliknya. Cuba kita tengok dua contoh yang sangat-sangat berbeza ni. Sebelah sini, kita ada Night Mail dari Britain. Ia guna puisi, muzik, suntingan yang berirama, semua ni untuk meraihkan pekerja pos. Ia macam satu pendidikan sosial yang cantik. Tapi, di sebelah sana, kita ada Triumph of the Will dari Jerman. Filem ni guna sinematografi yang gah, sudut kamera dari bawah supaya pemimpin nampak macam dewa. Suntingan yang laju untuk tunjuk kuasa. Teknik dia lebih kurang sama. Visual yang kuat, suntingan yang mantap. Tapi tujuannya, sangatlah berbeza. Satu untuk mendidik, satu lagi untuk propaganda. Ini bukti betapa bahayanya kuasa dokumentari bila disalahgunakan. Okey, lepas zaman perang, ramai pembikin filem rasa macam nak cari balik kebenaran yang lebih jujur. Jadi, kita lompat ke depan,
Terus ke tahun 1960-an. Dan sekali lagi, semuanya berubah. Punca dia, satu je, teknologi. Kamera yang dulu besar gedabak dan berat, sekarang dah jadi ringan. Boleh bawa atas bahu je. Akhirnya, pembikin filem bebas nak kejar realiti. Tak kira kat mana ia berlaku. Revolusi teknologi ni lahirkan dua kamp pemikiran yang berbeza. Di Perancis, muncul sinema verite, maksudnya sinema kebenaran. Falsafah diorang, jangan jadi pemalu. Pembikin filem tu kena jadi sebahagian dari cerita. Dia provoke subjek, dia tanya soalan sebab dia percaya kamera boleh jadi pemangkin untuk kebenaran keluar. Tapi di Amerika, lain pula. Diorang pilih direct cinema. Falsafah dia jadi macam lalat kat dinding. Jangan kacau, jangan bersuara. Cuma perhati dan rakam je realiti tu berlaku dengan sendirinya. Dua cara yang sangat berbeza, tapi tujuannya sama, nak cari kebenaran. Dan sekarang, kita sampai ke zaman kita. Zaman digital, zaman internet. Dan dekat sinilah dunia dokumentari meletup. Semuanya berubah untuk selamanya. Macam mana revolusi ni berlaku? Okey, pertama, teknologi dah jadi murah. Kamera digital yang bagus dah tak mahal macam dulu, jadi sesiapa pun boleh jadi pembikin filem. Kedua, muncul platform gegasi macam Netflix dan YouTube yang sentiasa lapar untuk kandungan baru. Tiba-tiba, dokumentari jadi benda yang cool, dapat bajet besar pula tu. Dan yang ketiga, semua peraturan lama dah tak pakai. Pembikin filem sekarang bebas nak campur aduk gaya, guna animation ke, grafik ke, lakonan semula ke, apa saja yang boleh buat cerita tu lagi best. Nak tengok contoh paling power? Tengok filem ni, The Thin Blue Line. Filem ni buat benda yang orang tak pernah fikir pun boleh buat dalam dokumentari. Dia guna lakonan semula yang sangat sinematik dan bergaya, tapi bukan untuk tunjuk inilah yang berlaku. Sebaliknya, ia guna lakonan semula tu untuk tunjuk betapa rapuhnya fakta dan ingatan saksi dalam satu kes jenayah. Guna teknik filem fiksyen untuk cari kebenaran. Dan hasilnya, seorang lelaki yang dituduh salah akhirnya dibebaskan dari penjara. Itulah kuasa sebenar dokumentari. Jadi, kalau kita tengok balik perjalanan ni, jauh betul. Dari sebuah kotak kayu besar yang rakam gambar senyap, kita beralih ke kamera 16mm yang boleh dibawa atas bahu, lepas tu ke kamera digital, dalam poket, dan sekarang kita dah mula masuk ke dunia AI dan VR. Yang penting untuk kita faham, setiap kali teknologi berubah, ia bukan setakat ubah alat tu je. Ia ubah cara kita menceritakan kebenaran itu sendiri. Dan masa depan pula, nampaknya ia bukan lagi pasal menonton. Ia pasal mengalami. Cuba bayangkan, anda bukan lagi tengok dokumentari pasal hutan Amazon kat TV, tapi anda berdiri betul-betul kat tengah hutan tu melalui VR. Atau anda halakan telefon ke sebuah bangunan lama dan terus nampak sejarah bangunan tu melalui AR. Garis pemisah antara penonton dengan cerita tu sendiri, makin lama, makin hilang. Jadi, nampaknya kita dah pusing balik ke soalan asal. Perjalanan kita bermula dengan sebuah kereta api yang nampak begitu nyata sampai orang lari ketakutan. Sekarang, kita dah sampai ke zaman di mana kita boleh cipta dunia maya dari kosong. Ingat tak kata-kata John Grierson tadi? Rawatan kreatif terhadap kenyataan. Dulu, kenyataan tu ada untuk dirakam. Tapi sekarang, dengan AI yang boleh hasilkan visual yang nampak 100% real, kat mana kenyataan tu sebenarnya? Soalan ni bukan lagi untuk pembikin filem je, tapi untuk kita semua sebagai penonton. Dalam dunia yang penuh dengan maklumat ni, kebenaran mana yang kita pilih untuk percaya? Nampaknya, pencarian untuk realiti ni baru je bermula.